Perlukah selawat, tasbih, al-fatihah macam-macam nada kuat sampai dengar kat mikrofon dan sambung azan? Tak boleh. Kalau dia nak bismillah ke apa semua, dia bismillah untuk diri dia, jangan buka di mikrofon. Sebab apa? Takut lama-lama orang salah faham yang mana azan, yang mana kan. Mungkin orang kita faham, tapi setengah orang dia tak, dia dengar setengah orang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli, Allahu akbar. Nak buat apa? Buat sendiri. Azan telah ada dah setting azan. Azan bukan bermula dengan Allahumma salli ala Muhammad, ia bermula dengan Allahu akbar. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia kritik benda ni. Dia kata Allah atur azan ni mula-mula Allahu akbar, Allahu akbar. Lagi? Allahu akbar, Allahu akbar. Lagi? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Berapa kali dah? 6. Betul? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah 6 kali sebut nama dia, baru sebut nama Nabi dia. Dia, kita start Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tak kena. Bukan nak larang siapa nak pergi selawat, dan tak ada juga dalil sebelum azan kena selawat. Nak bismillah apa? Boleh bismillah, tak payah buka mikrofon. Sekali buka. Ha?